Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita bincangkan isu pengeluaran KWSP secara one-off yang menjadi tumpuan ramai. Ramai daripada anda menulis komen mengenai pengeluaran sekaligus, termasuk jumlah yang diharapkan daripada puluhan ribu hingga ke tahap yang lebih tinggi. Mari kita jelaskan konsep ini dengan lebih jelas. Pengeluaran bersasar akaun satu pada dasarnya memang dituntut secara one-off. Maksudnya ia diberikan kepada pencarum yang benar-benar terkesan tanpa pengeluaran berperingkat. Ini melibatkan mereka yang berada dalam kelompok bersasar, antaranya golongan yang hilang pekerjaan, terjejas kelangsungan hidup, ibu tunggal atau mereka yang masih mempunyai caruman tetapi tidak lagi bekerja. Golongan ini diberi tumpuan agar dapat menerima pembelaan melalui pengeluaran sekaligus daripada akaun satu. Tujuannya adalah untuk membantu mereka keluar daripada jerat hutang dan cabaran hidup yang dihadapi. Sebaliknya, mereka yang tidak terkesan seperti individu berpendapatan tinggi yang tidak menghadapi masalah hutang atau masih bekerja dengan keadaan caruman stabil tidak termasuk dalam kategori tuntutan bersasar ini. Golongan ini mempunyai pilihan menggunakan akaun 3 secara fleksibel yang membolehkan pengeluaran secara berkala sepanjang tahun mengikut keperluan mereka. Bagi penjelasan jumlah pengeluaran, matlamat bukan sekadar menyediakan sejumlah wang tertentu seperti RM10,000 atau RM20,000. Jumlah yang dituntut adalah yang mampu meringankan beban pencarum yang terkesan, sekurang-kurangnya memberikan pembebasan separa daripada akaun satu mereka. Ini adalah pendekatan yang lebih berkesan berbanding jumlah tetap yang kecil. Setakat ini, jumlah pencarum yang dikenal pasti sebagai golongan terkesan adalah sekitar 3 juta orang yang kini mungkin menurun kepada kira-kira 1 juta kerana sebahagian telah pulih atau kembali berdaya. Data awal melalui borang kajian menunjukkan sekitar 320,000 pencarum berada dalam kategori ini. Konsep one-off ini menekankan pengeluaran sekaligus kepada mereka yang benar-benar memerlukan dan NGO berkaitan terus memperjuangkan tuntutan ini. Namun, kelulusan rasmi masih bergantung kepada pihak kerajaan dan belum ada keputusan muktamad. Sama ada jumlah penerima diluaskan atau terhad kepada senarai yang sedia ada, ia tertakluk kepada budi bicara pihak berwajib. Kesimpulannya, pengeluaran bersasar akaun satu adalah one-off, ditujukan kepada pencarum yang terkesan dan bukan berperingkat. Matlamatnya adalah untuk memberikan bantuan yang memberi impak sebenar kepada golongan memerlukan. Dengan pemahaman ini, diharap semua pencarum mendapat gambaran jelas mengenai konsep dan pelaksanaan pengeluaran bersasar KWSP. Sekian untuk perkongsian kali ini. Semoga bermanfaat dan memberikan kefahaman yang lebih jelas kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.